Thank you so much to Mindscape and also KNKV. Alhamdulillah, this has been very fruitful. I believe the staff benefit a lot daripada kita punya training. Hopefully, insyaAllah, next year we can do this again together. Bye! Okay, Alhamdulillah, Sir Abdul ni a very professional trainer, and so far staff management Sri Pacific Hotel orang kata enjoy lah the last 3 days, 3 hari ni orang kata it's quite lovely punya training lah. They really enjoy the training session. Banyak think out of the box and something, you know, it's a teamwork effort, and game is related, something that orang kata release tension lah, tetapi is related to work. Semua ni is about teamwork, cooperation, and as well, you know, how to be better ourselves. And now, you know, they're doing in terms of the sales training, so it's quite good. Kami ke sini untuk belajar buat digital marketing. Payah sangat nak cari staff. Aku datang belajar sendiri. Tapi belajar dengan siapa tau? Dengan master trainer dia, Sir Abdul. Nah, jadi saya dengan 3 orang staff, yang orang akademik, cikgu masak, semua aku hangkut. Apa yang saya boleh katakan, apa yang kami belajar di hari ini, Alhamdulillah, semua walaupun dah kertu, tetap boleh masuk lagi kerana cara penyampaiannya yang very santai dan mudah dipaham. Jadi kalau you all nak tanya pasal ataupun nak belajar pasal digital marketing, ataupun nak panggil, nak outsource digital marketing for your business, come to KNKV. Everything is here. It's a one-stop center. This is a very huge impact towards my team. I can see they are working together. They have the togetherness, the trust and belief in each of the department and each of the PIC that is surround towards them. I mean, all the cabaran yang diorang dapat, they felt is so impactful towards them, and they take it positively as a challenge to improve themselves. Okey, satu perkara bagi kebanyakan orang, bila dia datang ke program yang macam ini, dia melihat bahawa ada satu perkara yang magic, itu ialah berkenaan tentang teknik untuk buat sale. Tetapi selepas melalui 2 hari program pada hari ini, sebenarnya yang menyebabkan satu magic itu boleh berlaku ialah pembentukan mindset yang betul. Kerana mindset yang betul itu, dia akan mengubah tindakan, cara bercakap, dan semua perkara yang akan dibuat selepas itu akan ditentukan oleh mindset yang memiliki energi untuk berubah kepada yang lebih baik. So the most important daripada 2 hari ini yang saya harapkan ialah apa yang disebutkan oleh Sir Abdul ataupun KNKV team ialah bahawa kita hari ini kena ubah daripada old habit kepada new habit. Pengisian 2 hari program ni, apa yang saya nampak, walaupun benda ni belum dilaksanakan, tapi perubahan dari segi karakter tu saya nampak mereka lebih ada self confident. Mereka memang pergi kerjasama, maksudnya bila dia tanya berebut untuk jawab. Sebelum ni memang agak reserve, agak takut nak mengeluarkan pendapat. Jadi walaupun secara keseluruhannya kami belum nampak sebab program baru selesai hari ni, tapi positive side yang saya nampak dengan adanya program team building ni, apa yang penting mereka adalah kerjasama mereka, mindset mereka, dan yang paling penting selalu yang menjadi masalah adalah komunikasi.